Molek. Saya dalam perjalanan untuk menuju ke pejabat Telekom. Di hadapan ini saya sudah menghampiri MITC dan ini ialah dari di Molek. Saya dalam perjalanan untuk menuju ke pejabat Telekom. Kali ini perjalanan saya ialah dari Molek menuju ke Telekom, khususnya TM di MITC Aicroft Melaka. Jarak perjalanan daripada Molek menuju ke MITC ini lebih kurang 10 km. Jadi kehadiran saya ke MITC ini ialah untuk membuat aduan akibat daripada tiang telefon yang telah rebah akibat daripada tombangnya pokok pada hari semalam. Jadi pada hari semalam ribut begitu kuat sekali, mengakibatkan pokok-pokok tombang dan mengakibatkan juga talian telefon juga rebah, khususnya di hadapan rumah saya. Jadi perjalanan saya untuk ke MITC ini kena melalui beberapa kawasan kampung, khususnya ini ialah kampung Pangkalan Minyak. Jadi saya melalui kampung Pangkalan Minyak dan beginilah suasana jalan pada petang ini. Ini keadaan jalan, jadi begitu lengang ketika ini. Dan kita perhatikan bahawa terdapat beberapa kenderaan berat, iaitu lori. Ada 1, ada 2 dan ada 3 ni lori. Dan itu ialah daripada arah Jasin menuju ke Kandang. Ni kita perhatikan di hadapan itu ada papan tanda yang menunjukkan untuk belok ke sebelah kiri. Jadi sekarang ni saya akan belok ke sebelah kiri kerana saya akan melalui jalan ini, iaitu terdapat Hang Tuah Jaya dekat sini. Ini persimpangan 4. Jadi saya akan melalui jalan ini, dan jalan ini ialah dikenali sebagai Jalan Tun Kudu. Di sebelah kanan saya ini sebenarnya adalah projek perumahan yang sedang dilaksanakan, iaitu perumahan Molek Residen. Di hadapan ini juga terdapat lampu isyarat. Lampu isyarat ini baru saja dipasang dan masih dicuba uji. Ini keadaan di kawasan perumahan baru. Sekali lagi di hadapan ini ada lampu isyarat kerana di sini ada persimpangan menuju ke kawasan perumahan. Jadi kalau kita tengok sana tu Taman Pangkalan Jaya. Jadi kita tengok dekat situ tu ada nama. Sebelah kiri ni ialah Taman Pangkalan Jaya. Di sebelah kanan saya ini ialah Petronas Jalan Tun Kudu. Dan saya akan menghampiri di kawasan restoran di hadapan itu. Jadi dia melalui jalan seperti yang saya tunjukkan ini. Inilah satu-satunya jalan yang boleh kita lalui ketika untuk menuju ke MITC Melaka. Ni sebelah sini tu. Ni Hanifah ni, restoran Hanifah ni. Tapi sebab cuti raya haji ni, biasanya pemilik restoran ini akan mengambil cuti yang agak panjang lah. Jadi restorannya tidak dibuka, biasanya akan mengambil masa seminggu hingga 2 minggu. Jadi dapat kita perhatikan
Saya sedang menuruni kawasan jalan ini. Dekat sini sekali lagi nampak ada lampu isyarat. Ini ialah persempangan Bukit Katil dari Sempang 4. Kalau ke kiri itu menuju ke Duyung, terus ini menuju ke jalan Hospital Pantai, dan di sebelah kanan itu boleh menuju ke MITC. Ini perjalanan diteruskan lagi kerana lampu isyarat bertukar menjadi warna hijau. Jadi saya meneruskan perjalanan, dan di sebelah kanan saya itu ialah jalan masuk ke Jabatan Pengangkutan Jalan Bukit Katil. Yang ini saya akan terus. Di sini sekali lagi kita tengok ada lampu isyarat, kerana apa yang jelas di negeri Melaka ni, khususnya di Bukit Katil ni, banyak sekali lampu isyarat. Jadi kalau sahabat-sahabat melalui jalan seperti ini seharusnya bersabar, kerana terpaksa menunggu lampu isyarat untuk bertukar berwarna hijau. Nampaknya jalan kembali, banyak sekali kenderaan di sini. Jadi kenderaan di sebelah kiri ini nampaknya lebih banyak berbanding di sebelah kanan. Ini ada persempangan, jadi saya akan belok ke sebelah kanan. Kalau terus itu ialah itu menuju ke Hospital Pantai. Jadi sekarang ni saya belok ke sebelah kanan. Keadaan jalan adalah seperti ini. Jadi nampak agak sibuk sedikit bila saya berada di laluan utama menuju ke MITC ini. Jalan ini juga boleh menuju ke Aikroh. Ni kita tengok terdapat begitu banyak sekali kenderaan seperti bas dan juga kereta. Dan sekali lagi di hadapan ini ada lampu isyarat, yang mana sekali lagi saya terpaksa berhenti untuk menunggu agar lampu isyarat itu bertukar menjadi warna hijau. Sekarang saya perjalanan diteruskan lagi, dan saya bawakan sahabat-sahabat untuk melihat situasi sebenar jalan menuju ke MITC ini. Ini jalannya seperti ini, jadi kena berhati-hati kerana jalan ini agak sempit sedikit. Di sebelah kanan itu ialah kawasan kilang. Kita tengok sebelah kanan ni, itu kilang Mami di Aikroh. Dan di sebelah kanan ini kita nampak ada Shell, yang mana sahabat-sahabat boleh mengisi minyak di Shell ini. Dan di hadapan Shell itu kita tengok ada medan selera. Ni medan selera Aikroh. Kalau nak menjamu selera, bolehlah datang ke medan selera Aikroh yang saya tunjukkan. Ni sekali lagi kita nampak ada lampu isyarat. Jadi saya meneruskan perjalanan. Di hadapan ni ada Petronas di Aikroh ni, dan di sebelah ini kita tengok ada pusat perniagaan dan juga kawasan bank kalau kita belok ke sebelah kiri itu nanti. Dan untuk pengetahuan sahabat, di sini yang saya tunjukkan lalu ini adalah merupakan kawasan banjir kilat. Jadi kalau hujan lebat, cuba elakkan daripada melalui jalan ini, kerana saya pernah terperangkap ketika hujan lebat di tempat yang saya sedang lalui ini. Ini adalah merupakan kawasan banjir kilat yang biasa melanda di Aikroh. Perjalanan saya diteruskan lagi, dan sekarang ini jam menunjukkan pukul 2.30 petang. Jadi keadaan jalan seperti yang saya tunjukkan ini, banyak sekali kenderaan
beroda 4, khususnya kereta yang melalui jalan ini. Jadi kalau nak ke Lebuh Raya itu kita kena melalui jalan ni, iaitu jalan terus. Dan saya nak belok ke jalan MITC. Jadi saya kena belok ke sebelah kiri ni, menggunakan lorong di sebelah kiri untuk menuju ke MITC. Kalau sebelah kanan itu terus pergi ke iKroh. Ini keadaan jalan. Saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat bagaimana rupa jalannya pada petang ini. Dan sekali lagi saya kena berhenti kerana di sini ada lampu isyarat. Di hadapan ini saya sudah menghampiri MITC, dan tak jauh dari sini kita akan nampak nanti pusat membeli belah, khususnya Maidin iKroh Melaka. Ini yang di atas itu ialah jalan yang menuju ke iKroh. Kita tengok, dan perjalanan diteruskan lagi, dan saya terpaksa memberi lampu isyarat untuk belok ke sebelah kiri kerana saya nak menuju ke MITC iKroh. Jadi keadaan jalan seperti ini, dan saya telah pun memberikan lampu isyarat untuk saya menuju ke MITC. Ya, jelas di sana itu ialah nampak Maidin Mall. Ini saya tunjukkan dekat sini. Di sebelah kiri saya itu adalah Maidin Mall. Jadi begitu luas sekali kawasan parking di Maidin Mall. Ini saya nak pergi sebenarnya pada petang ini untuk ke pejabat TM kerana saya nak buat aduan tentang wire telefon yang telah rebah menyembah bumi di hadapan rumah saya itu. Jadi saya sedang mencari di mana TM ni. Ini saya berpusing untuk mencari pejabat TM-nya di mana, dan di sebelah kiri ini ialah Jabatan Hasil Dalam Negeri Negeri Melaka di iKroh yang banyak kenderaan ni. Ini saya tunjukkan keadaan di kawasan iKroh, khususnya di MITC ni. Dekat ni KWSP. Jadi kawasan ni adalah merupakan banyak pejabat dan pejabat-pejabat dan juga pejabat kerajaan. Ni saya dah sampai pun pejabat Unify. Jadi saya sedang membelok untuk mencari kawasan parkingnya. Jadi saya kena tengok di mana kawasan parkingnya. Di sini boleh ke tak masuk. Jadi kalau tak boleh tak apa, jadi saya masuklah di sini. Ini ada kebetulan ada parking, jadi saya parking kat sini. Ini pemandangan di hadapan pejabat TM, dan kita tengok inilah pintu masuknya. Jadi kita boleh datang ke sini untuk membuat aduan. Kini saya dah selesai membuat aduan, dan kini saya keluar daripada TM Point. Ini adalah suasananya pada petang ini, dan ini ialah kedudukan pejabat TM Point. Terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat.
Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Bagi yang telah subscribe, diucapkan terima kasih. Jumpa lagi.